Abewi kan sejak dah pindah ni paling rindu masakan Mok. Itulah Abewi ni setiap hari balik tau rumah Mok. Anak Mok. Jangan tui. Ui, Mok masak apa tu? Ayam goreng bawang. Resepinya. Perak ayam dengan lada sula dengan garam. Perap 15 minit. Kita nak gaul dengan tepung. Video ni dibawa khas oleh Suci Mama. Ada bawang merah goreng, bawang putih goreng. Cili pedas garing ni pun ada. Sedap kalau makan dengan mi. Macam-macam resepi yang boleh buat. Handmade dan halal. Bubur butter. Minyak bawang putih. Buburlah 1 sudu besar ke. Lepas butter ni cair. Bubur cili dengan daun bawang. Bawang putih goreng. Bawang merah goreng. Lepas tu kita taburlah atas ayam ni. Tu dah dipanggil ayam goreng bawang. Cara Mok. Makan pula dengan nasi lemak. Masakan simple je tapi memang sedap. Nak lagi resepi boleh follow Abewi.